Selamat pagi. Saya yang paling muda, tapi Dekat-dekat ni boleh. saya ikut terpaksa. Hampir tak sampai sini sebab ini yang kali ketiga saya sampai Beijing. Lepas tu yang last 2 months saya kena ujian teruk, kena gigit kucing, kena jatuh 2 kali. Tu yang I kena jalan macam tu timpang-timpang. Mula-mula yang I start pakai Alora bukan masa I sakit, I dah okey sebab I pakai braces. Masa I kerja kerajaan 34 tahun memang pakai kasut tinggi. Bila sudah retire nak join MLN pergi melancong pakai kasut rendah. Tu yang lutut cari pasal. Bila lutut cari pasal, kita kena carilah apa-apa yang nak mudahkan kita punya perjalanan kan. Ada doktor suruh ganti kneecap, ada suruh injection dah buat tapi tak kesan. Cuma yang betul nak buat operation memang I tak sanggup lah. Sampai I jumpa satu doktor yang buat braces untuk I, sebelah kaki tu RM5,000. Okey, boleh pakai, boleh pergi melancong. Masa 2019 suami I jatuh, I jaga dia, and then bila kerap jalan, kaki kiri punya lutut also give way. Pakai braces juga. Itu 38 sebab masa tu tak COVID, tak masuk massage. 10,000 dekat 10,000 lah I dah ganti. Memang okey. Sampai apply ni jumpa apalah ni nak pakai itu braces, pakailah ni seluar. Tak nak lah, tak payahlah. Tapi I sanggup ambil cabaran ni. Pasal cakap you pakai, kalau sebulan tak terkesan, I refund you your money. I ambil lah cabaran tu. Bila I pakai sampai tak sedar-sedar, second month baru I sedar, tanpa apa-apa pun, dengan seluar saja saya jalan memang lancar betul. Okey. Nak macam mana I dapat pergi Tokyo sebab perjumpaan classmate yang kita tak jumpa dalam 61 tahun untuk anniversary sekolah. Ramai I punya classmate from overseas balik, nampak I sihat, nampak I boleh jalan. Okey, dia pun nak sihat, nak jalan kan. So dia pun beli, tapi dia semua dalam usia 79, 80 like that lah. Tak sanggup nak jadi ambassador, tapi I cubalah pujuk dia masuk jadi ahli lah. Sebab orang cakap kalau dia tak jadi ahli, kita macam tipu orang kan. Kita dapat bonus, orang lain tak dapat. Itu yang apa tu. Tapi masa special tip I dapat from CCA Farhana. Itu seluar paha ke? RM2 satu hari tak boleh tampar ke kaki ke? Itu salah satu tip yang I dapat masa I pergi apa tu, weekly meeting lah. I sebab I duduk di Klang, malas nak pergi Putrajaya, Bukit Jalil masa meeting. Dengar saja on the Zoom lah. Daripada situ I ada pergi kelas ambassador lah, BAS lah, apalah, sekali-sekala lah jumpa. Itu yang I punya journey on PE sampai suami dah arwah. Itu yang I keluar untuk sambung I punya sharing lah. Itu
baca saya punya journey ni. InsyaAllah. Terima kasih ya. Macam mana qualify kafan? Qualify kafan tu bila apply ajak I memang tak masuk anything in my head sebab I tak pakai je. Kawan nak I introduce itu perjalanan tu semua apply yang ajak. InsyaAllah. Dah sampai sales macam tu, dia ajarlah I macam mana nak buat. I pun ikut saja. Buat apply sahaja. Buat apa yang apply Apa ajar. suruh. Okay. Dia tu apa tu? Buat gila-gila, buat dengar bodoh-bodoh, ikut gila-gila. Okay, jadi tambahan sikit Peggy ni walaupun dari segi sistem dia kurang, tapi dia seorang downline yang sangat dengar cakap. Dia punya skill servicing sangat bagus. Dia boleh recruit seorang bermula hanya tak ada duit beli stocking saja, keep follow up beberapa bulan sampai orang tu boleh ada duit beli full set Aurora. Dia seorang yang walaupun dia umur 81 tapi dia tak pernah ada alasan untuk masuk Zoom. KL dia duduk kat Kelang, nak masuk Bukit Jalil itu jauh. Waktu malam memang tak available lah. So dia tak pernah miss untuk masuk Zoom. Sifat-sifat inilah yang membantu dan dia ikut cara ikut cakap upline. Actually macam mana boleh tracking sampai dia boleh dapat kafan tu, kita keep follow up sebab dia banyak daripada customer jadi loyal customer. Bila jadi loyal customer, sentiasa guna produk, nak jadi ambassador senang tak? 5K, 6K saja kan? Melalui review sangat penting. Cari upline untuk review. Secara tak sedar sebenarnya, bila review dengan dia nampak ada 3 orang bulan ini keep follow up boleh jadi ambassador. Macam tu dah cukupnya kaki untuk dia find kafan. Dan jujur saya cakap, saya sangat terhalu. Kalau benda ni berlaku kat orang lain, saya rasa mesti putus asa. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan bulan 4 dugaan, bulan last month, bulan terakhir dia fight kafan, hampir separuh hari bulan tu dia keluar masuk hospital saja. Dan hari last day nak closing, line yang kelima ada baki 2,000 SW lagi. You bayangkan pagi pukul 7 kami masih keep contact. Dia memang masa follow rapat-rapat 3 bulan untuk bantu dia fight sama-sama dia punya kafan. Sampai pukul 11 malam kita masih dekat food court Lotus untuk buat review. You bayangkan seorang aunty yang usia 81 pun sanggup. Dia committed nak buat. So hari last day closing 30 hari bulan 4 pukul 7 pagi tu okey, pukul 9 saya dapat call dia masuk hospital. Dia jatuh. Kenapa rambut dia jadi pendek? Sebab jatuh terhantuk jahit 9 jahitan. You bayangkan dalam keadaan macam itu sampai last minute pukul 10 lebih dah masih tak putus asa lagi. Dan upline pun sangat penting lah. Keep follow up you punya downline, dia punya customer. Akhirnya dia complete. Seriously. Di sini kejayaan dia buktikan dalam BE. Siapa yang nak mesti boleh berjaya. Usia bukan halangan, latar belakang bukan halangan, agama bukan halangan, bahasa pun bukan halangan. So all the best untuk semua. Peggy boleh, anda semua pasti boleh.